Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ini ada sebiji wajah MMC Auto. Kereta ni datang daripada Johor daripada Johor JB. Kereta ni datang dia nak repair untuk dia punya major service lah. Halang-halang dia nak buat sekali top overhaul. Jom tengok condition kereta. Okey guys, kereta ni standard kilang wajah MMC Auto. Okey, kereta ni datang nak buat top overhaul lah. Top overhaul, timing belt, coil plug. Lepas tu dia gearbox ada menyentap punya problem. Kena selesai lah. Halang-halang nak tukar timing belt, water pump. Lepas tu dia punya leaking guys. Ni dia punya leaking, tengok bertakung minyak hitam dekat water pump. Sebab rocker cover dia melilir lah. Okey, ini bahagian bawah dia lah. Semua pun minyak. Dekat compressor ni semua bertakung lah. Minyak, anda boleh nampak sini. Okey, tak payah buang masa guys. Kita betulkan dia. Okey. Arak kita semua sudah buka. Tinggal nak ambil head saja. Tengok dekat bahagian intake semua memang sangat berleaking lah. Jadi bahagian bawah pun kita sudah buka, oil pump sudah turun. Ni dia punya oil sump kita sudah turun, timing belt, water pump. Semua kita dah turun lah, tengok. Tempat-tempat belakang semua kena basuh balik. Macam ni lah. Bahagian dalam pun guys, macam ni lah dia. Tak boleh kita tukar dia punya gasket. Owner minta kita buat, semua kita betul balik lah. Okey, head sudah angkat. Condition piston macam ni, yang blok semua berkena minyak. Memang teruk lah. Ni water besi pipe. Tapi banyak semua seletar gam saja, tengok. Aduh, sakit mata nak tengok macam ni kan. Yang bahagian bawah macam ni dah. Oil pump kita sudah servis oil seal semua kita pakai Whiton. Water pump kita pakai JMB. Dah boleh nampak sini JMB oil sump kita dah letak gasket. Sebelum ni dia datang gam saja, tak ada gasket pun. Tengok, semua dah siap pasang dah. Tinggal nak masuk head saja. Okey, air filter original Proton guys. Anda boleh nampak dia ada dia punya chop siri. Okey, bahagian atas piston semua kita sudah bersih Piston pump cantik guys. Piston tak ada goyang. Anda boleh nampak sini. Piston memang fit. Tak ada goyang. So jadi piston okey lah, tak ada masalah. Kereta ni sebelum datang bengkel saya banyak ada repair, saya ada nampak. Ada kesan repair lah. Tapi mungkin saya ingat ini pun sama salah bengkel lah. Tengok. Ini apa guys? Kerja apa benda ni? Tengok. Kasih sumbat je gam. So jadi you kalau buat berapa banyak mahal pun kerja macam ni, sumbat gam saja. Tak boleh. Bukan tak boleh letak gam. Ada tempat dia. Nak letak gam baru pakai. Jangan jenis sumbat je, super sadin. Jahanam guys. Nak macam mana nak cakap? Head sudah buka. Ini head water besi pipe Tengok. Memang dah karat. Memang reput dah barang ni. Mesti kena tukar ni. Tidak pisang. Okey. Ini rumah thermostat ni, dia punya besi pun tengok. Besi ni semua kerana boleh jadi macam ni pasal air coolant tak pakai. Bila kereta air coolant tak ada, memanglah tempat-tempat laluan air besi semua karat. Lagipun tengok tempat ni semua dia teruk lah. Jadi kita tukarlah dia punya pipe besi semua. Tapi benda ni nak tukar kena hantar pergi mesin. Yang ni crank sensor Crank sensor tengok. Semua dah letak gam ni. Barang ni kita tak boleh pandang kecil sebab crank sensor dia duduk dalam timing belt. So jadi benda ni dah nampak macam ni kan. Alang-alang kita tukarlah. Better sebab kalau tengah jalan rosak. Condition plug pun memang sama, teruk tengok. Tak pernah tukar pun. Saya pun tak tahu kenapa boleh jadi macam ni. Mungkin ada air masuk ke, tengok dalam lubang plug semua tempat macam ni. Jadi bekas ada punya besi tu. Plug pun tengok. Bertakung karat ni. Okey. Head kita sudah cuci, siap bersih. Yang bawah semua kita sudah gram valve. Tempat-tempat valve semua kita sudah bersih semua. Hari ni kita sediakan untuk nak pasang head lah. Okey. Ini valve seal. Valve seal kita pakai Whiton quality Anda boleh nampak sini. Selalunya kita buat top ke overhaul ke, kita pakai brand ini. Memang sesuai. Valve seal, dah pasang valve seal semua baru. Okey, valve semua dah pasang. Cam pun kita sudah masuk. Water besi pipe kita sudah tukar baru Okey, tapered dah pasang. Cam oil seal Whiton quality. Dah siap marking. Guys, intake semua kita sudah cuci. Injector seal semua kita tukar. Total body kita sudah servis. Tapi dalam datang pun sudah ada letak gam lah dia orang. Kami ikut saja, tak boleh buat apa lah benda ni.
Total body ada satu masalah. Ni stepping motor pakai lokal. Tak tahu nanti pasang boleh jadi, tak boleh jadi. Alright, injector seal semua baru original quality. Okay, head kita sudah pasang. Ni thermostat pipe pun kita sudah buat semua kita tukar baru. Belakang head punya pipe pun kita sudah buat. Okay, crank sensor original Mitsubishi guys. Kita boleh nampak sini, dia original Mitsubishi Timing belt kita pakai Guido, marking memang cun guys. Boleh nampak sini, marking bahagian bawah memang cun. Bearing semua baru, water pump dah siap. Yang ni crank sensor Mitsubishi Ori, kita dah pasang dah siap sedia. Alright, timing low cover tengok. Ini water pump puli, bawah pun ada pecah. Cover ni yang bahagian bawah lah, datang sudah ada pecah macam ni. Ini top cover pun sama. Sebelah sini yang tempat ikat macam ni pun sama. Sudah tak ada. Cover ni lokal bukan original Proton Pernah ada orang tukar. Kalau cover original Proton dah ada macam ni. Ini satu set. Tapi owner minta tak mau tukar lah, pakai lama saja. Okey. Hari ni minyak hitam kita pakai Absolute 1040 semi sensitive. Minyak gearbox 5 liter. Kita pakai original Proton guys. Coolant kita pakai full coolant 5 liter coolant Nissan. Ada 5 liter ni. Kita pakai full coolant. Okey, minyak hitam dah masuk. Engine semua dah siap lah, tinggal boleh start. Minyak gearbox pun kita sudah masuk. Memang cantik. Coil plug kita pakai Denso R guys. Denso R. Honda Type R punya coil. Coil plug dah upgrade. Yang ni semua owner minta lah. Okey guys. Boleh start kereta. Start. Oh, alhamdulillah. Memang steady guys engine. Okay guys, dalam video ni Ali ni ada berbahasa kasar, Ali minta maaf Okay, jika sudi tolong share video ni by MMC Garage. Terima kasih semua.